Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Pomen Kampung. Kat sini ada sebiji wajah potong wajah. Kereta ni breakdown. Jadi aku tak dapat nak rakam sebab gelap malam tu. Dia kena kat betul-betul tengah kampung, jalan gelap. Dia kata dia bawa tiba-tiba mati. Okay, aku macam biasa cek api, cek minyak. Jadi aku sampai-sampai, aku bawa spana. Aku buka pipe ni, pipe fuel rate, kita cabut, seorang start dalam. Okey, cantik, minyak keluar. Lepas tu kita nak cek api pula, api plug. Sebelum aku cek tu, nasib baik aku perasan. Ni wire crank sensor ni soket lama dia. Ni soket lama dia. Dah ropot pun pecah-pecah. Wire dia putus satu. Jadi aku potong tiga-tiga wire ni, aku bypass terus kat sini. Boleh buat sementara waktu lah. Lepas tu kereta jalan balik, hantar bengkel. Aku beli soket baru. Ni soket baru. Kita nak pasang dekat harness dia. Kita buat cantik lah. Ni kondom wire. Lepas tu ni kita balut balik. Okey, nak pasang soket ni, stay tune. Alright, kita dah siap tukar soket ni. Kita ikut balik wire sini. Kita ikut balik wire asal. Lepas tu kita sambung. Jangan ikut wire ni, wire ni salah. Kita ikut wire ni balik. Merah, merah, biru, biru, hitam, hitam. Okey, lepas tu kita balut balik. Dari sini kita balut. Bagi kemas sikit lah. Kan, wire pun dah keras. Kita balut. Cuba kita start tengok. Okey, dah hidup inilah cerita wajah bawa tiba-tiba mati. Kita cek dua benda je, api dengan minyak. Kalau satu tu tak ada, memang mati enjin lah. Okey, sekarang dah settle masalah. Kita dah tukar soket baru, dah boleh jalan macam biasa lah. Okay geng, jangan lupa like, share, subscribe guys. Bye.